Mula-mula dulu seronok kan, nampak berat turun. Tapi sekarang macam tersekat. Angka dekat penimbang tu statik je, tak bergerak. Saya faham, memang rasa kecewa sangat bila jadi macam ni. Dan yang paling tak best, tiba-tiba rasa asyik lapar je. Nafsu makan tu makin membuak-buak pula, terutama untuk makanan yang anda cuba elakkan tu. Mesti anda tertanya-tanya, kenapa ni? Kenapa aku asyik nak makan je walaupun nak makan? Inilah persoalan yang kita akan jawab hari ni. Okey, apa yang anda tengah alami ini sebenarnya ada nama. Kita panggil ia fasa Plato. Dan dengar sini baik-baik, ini bukan berita buruk tau. Sebaliknya, ia adalah bukti yang usaha anda selama ini berhasil. Ini bukan penamat, tapi sebahagian daripada proses yang normal. Jadi apa benda Plato ni? Ringkasnya, ia adalah satu fasa bila badan anda dah mula adapt atau menyesuaikan diri dengan rutin baru anda. Badan anda dah jadi lebih cekap. Sampaikan cara yang sama anda buat dulu dah tak bagi hasil yang sama. Ia macam satu isyarat untuk kita tukar strategi. Saya nak anda betul-betul faham dan ingat perkara ni. Ulang dalam hati, fasa ini adalah normal. Ia bukan tanda anda gagal. Sesiapa pun yang serius dalam perjalanan ni, pasti akan laluinya. Anda berada di landasan yang betul. Jadi, kenapa benda ni jadi? Ada buat apa-apa yang salah ke? Jawapannya, tak. Langsung tak. Ini bukan soal disiplin. Ini soal biologi. Badan kita ni bijak. Ia tengah buat tugasnya, iaitu untuk melindungi kita. Macam ni ceritanya. Bila berat badan kita turun, secara semula jadi metabolisme kita akan jadi perlahan sikit. Cuba fikirkan, badan kita tak tahu pun kita tengah berdiet. Apa yang dia rasa ialah tenaga yang masuk semakin kurang. Jadi untuk berjaga-jaga, dia akan masuk mod jimat tenaga. Ia sebiji macam telefon kita. Bila bateri dah nak habis, kan dia automatik masuk low power mode. Badan kita pun buat benda yang sama. Ia jadi sangat efisien, sangat jimat. Maksudnya, senaman yang sama yang anda buat sekarang membakar lebih sedikit kalori berbanding masa mula-mula dulu. Dan inilah jawapan utama kenapa kita asyik rasa lapar tu. Puncanya, hormon. Bila lemak badan kita berkurang, hormon kenyang kita, iaitu leptin, akan menurun. Pada masa yang sama, hormon lapar, ghrelin pula, akan meningkat. Hasilnya, badan kita secara biologi memang diprogramkan untuk rasa lebih lapar. Ini bukan kelemahan, ini adalah sains. Okey, sekarang jom kita semak. Cuba tengok, ada tak tanda-tanda ni pada diri anda sekarang? Adakah penimbang tu dah tak bergerak untuk beberapa minggu? Anda rasa lebih letih dan lesu dari biasa, nafsu makan makin menjadi-jadi, terutamanya untuk makanan manis atau yang kurang sihat, dan yang paling penting, anda dah mula rasa ragu-ragu, rasa macam nak putus asa. Kalau jawapan anda ya, inilah tanda-tanda klasik anda berada dalam fasa Plato. Rutin yang sama tak semestinya akan bagi hasil yang sama selamanya. Bukan sebab anda buat salah, tapi sebab badan anda dah berjaya menyesuaikan diri. Jadi, apa nak buat sekarang? Langkah pertama ialah kita ubah cara kita pandang masalah ni. Plato ni bukan satu dinding penghalang, ia adalah satu isyarat. Badan anda sedang berkomunikasi dengan anda dan sekarang, masanya untuk kita mula mendengar. Ingat ayat ni elok-elok. Plato adalah isyarat yang sudah tiba masanya untuk kita ubah strategi. Badan anda dah bersedia untuk cabaran seterusnya. Ia adalah satu jemputan untuk kita jadi lebih bijak, bukan sekadar bekerja lebih keras. Tahniah, dengan hanya memahami apa itu Plato, anda sebenarnya dah ambil langkah pertama yang paling penting. Anda dah ada ilmu. Jadi persoalannya, apa akan jadi kalau kita biarkan diri kita terperangkap dalam fasa Plato ni? Dalam perkongsian seterusnya, kita akan bincangkan strategi-strategi praktikal untuk memecahkan fasa Plato ni dan mula lihat kemajuan semula. Jadi jangan ke mana-mana ya, kita jumpa lagi.